Okay sahabat, saya ada satu cerita yang saya nak kongsikan kepada sahabat-sahabat semualah. Cerita pasal saya menjaga satu gudang ni lah. Dia gudang weapon GPMG sebenarnya, di mana saya pernah menjaga gudang tu suatu ketika dahulu. Dan tempat tidak saya akan dedahkan. Saya cuma nak cerita apa yang terjadi. Dia tak seram mana, tapi benda ni aneh sebenarnya kan. Untuk info sahabat-sahabat, senjata ni dia masih lagi digunakan lah di dalam perkhidmatan, iaitu GPMG. Dan bagi saya dia adalah senjata lama. Dan pasal apa dia senjata lama? Pasal dia pernah digunakan pada tahun 1950-an lagi. Kenapa dia senjata lama? Senjata yang saya maksudkan ini adalah senjata GPMG, iaitu General Purpose Machine Gun, di mana senjata ini telah digunakan sebagai senjata bantuan, perlindungan dan juga sokongan pada ketika itulah, pada zaman insurgency. Ini kebiasaannya dia akan dipasang pada kenderaan Ferex Squad Car lah. Jadi tugas Ferex Squad Car ni kebiasaannya adalah sebagai pengiring konvoi, itu kita panggil sebagai escort lah, dan juga untuk tugas-tugas tinjauan dan juga rondaan. Untuk info sahabat-sahabat pun, dia pun dah tak wujud dah sekarang ni sebenarnya. Kalau nak tengok dia pun boleh tengok dekat Museum Tentera Darat dekat Production tu. Jadi bagi saya kenderaan ni dia legend lah, ataupun ikonik untuk negara kita, starting untuk kita menubuhkan pasukan tentera kita yang kuat pada ketika itulah. Jadi tak tahulah bagi orang lain, cerita dia banyak sebenarnya. Banyak cerita yang bagi mereka yang pernah memandu dia ni sebenarnya. Jadi mungkin ada di antara barang-barang ni boleh dikatakan artifak, walaupun dia masih digunakan lagi lah untuk perkhidmatan ini, tapi dia adalah senjata yang sangat ikonik lah. Kalau kita tengok cerita Rambo tu kan, tapi kita tak tahu cerita di sebalik. Kalau senjata tu boleh bercerita kan, banyak yang dah terkorban, orang yang pernah menggunakan dia suatu ketika dahulu. Mungkin ada percikan-percikan darah yang melekat pada weapon tersebut lah. Sebab itulah masa kami jaga weapon ni, dia banyak kisah ketika kami menjaga weapon dari varian GPMG ni sebenarnya. Weapon yang masih ada lagi, tapi untuk badan dia ataupun body dia lah kan, kawan dia, teman dia kan, dia dah tak ada dah sebenarnya. Ada yang dah jadi tugu. Dan senang cerita, di zaman ini kenderaan tersebut ataupun Ferex Squad Car ni dia dah tak wujud dah sekarang ni. Pengalaman saya dengan badi-badi rakan-rakan yang lain ditugaskan untuk menjaga mereka ni sebenarnya kadang-kadang tak masuk akal lah. Nak kata tipu, tapi itulah yang berlaku sebenarnya. Sangat aneh dan pelik ketika kami menjaga weapon ini. Ada cerita-cerita dia lah. Nak kata seram tak seram tu, kadang-kadang dia sangat mengganggu sebenarnya bila kita menjaga. Sebab kita gila-gila untuk berehat kan, nak tidur apa semua kan. So bila dia mengganggu macam tu, dia sangat mengganggu lah senang cerita kan. Kita nak tidur kita rasa seram kan. Kita ni manusia, takut tu normal kan. Sebab kalau kita tengok sesuatu objek tak masuk akal lah, siapa yang cekah dia kan. So masa jaga weapon ni dia banyak gangguan dia. Untuk shift saya tak pernah dengar lagi lah dia mencekah, dia cekah tu kepap macam tu kan. Bagi yang lain adalah kena, tapi untuk saya sendiri dia dari sisi yang lain untuk gangguan dia. Tapi ada macam badi-badi yang lain, gangguan dia macam tu lah. Dalam tu dia grill tau, dia macam penjara dekat situ untuk safety, keselamatan kan. Kadang-kadang tu dia macam seolah-olah dia tarik tangan, macam kita tarik tangan kan. Ni grill kan, dia tap gangguan-gangguan yang macam tu lah. So kadang-kadang tu tahu tak, kalau nak berehat tu kadang-kadang tak tidur. Kalau nak tidur pun pukul 4-5 pagi baru tidur. Kalau tak dalam jam pukul 3, pukul 2 kan, start daripada pukul 1 tu, lepas tengah malam tu 1, 2, 3 tu memang dia akan ganggu lah. Kalau betul-betul nak tidur pun pukul 4 lebih, nak masuk pukul 5 pagi, nak subuh dah, baru boleh tidur kan. Kalau tak memang tak boleh tidur lah. Itu yang berlaku, itulah yang saya ceritakan kepada sahabat-sahabat. Untuk shift saya lah, dia biasanya dia akan buat, bukan biasa, yang salah satu yang dia mengganggu tu, dia membuat bunyi hempasan dinding lah. Store ni dia besar, dia sebuah gudang sebenarnya. So bayangkan, siapa yang kerja kilang tengok gudang macam mana, macam tu lah dia punya besar, cuma kecil sikit. Jadi kilang ni besar, dia bagi dua, macam tu lah. Dah bagi dua pun tetap juga besar gudang ni sebenarnya. Bila dia mengganggu kita macam tu, apa yang kita boleh buat? Kita pikul tanggungjawab. Jadi hantu ni dengan jin ni adalah di senarai yang kedua. Yang paling kita utamakan adalah tanggungjawab, tugas kita tu kan. Jadi lama-lama kita jadi lali lah dengan gangguan dia ni. Seminggu 5-4 kali mesti ada gangguan dia. Jadi dia jadi lali dan biasa lah sebenarnya. Nak kata berani 100% tidak juga. Jadi paling saya tak boleh lupa lah, tak masuk dia akal lah senang cerita, bila dia buat bunyi hempasan dalam tu. Dia hempas dinding, dia hempas atap, macam-macam hempasan dia buat.
Atas, kiri, kanan, setiap ceruk store yang sebesar-besar gudang tu, macam-macam bunyi yang kita dengar. Dan kawasan tu pun tak ada orang sebenarnya. Dan yang menjaga untuk duty ataupun bertugas dekat situ hanya ada 2 orang saja. So kami akan gile-gile lah. Seorang berjaga, seorang tidur kan. Tapi bila dia ganggu macam mana yang saya cerita tadi, macam mana yang saya cakap tadi tu, kadang-kadang sangat mengganggu. Nak tidur tak tidur pun pukul 5 nak subuh baru tidur kan. Kalau pukul 1, pukul 2, 3 ni jangan haraplah nak tidur kan. Kadang-kadang tu kita risau juga. Tapi memang dia takkan berwujud mana pun, dia biasa akan mengganggu kita dari segi bunyi. Dan ini apa yang saya dan rakan-rakan badi-badi saya lain lalui lah pada ketika itulah. Sekarang ni saya tak pasti, dah orang baru jaga situ, saya pun dah tak kenal dah. Dan saya pun tak bertanya, saya pun tak nak ambil tahu. Mungkin ada lagi cerita-cerita itulah. Tapi itu mereka punya cerita lah. Tapi untuk part ini, untuk bahagian ini adalah cerita saya dan juga rakan-rakan saya. Ada juga rakan-rakan lain yang dah jadi RSM pun ada jugalah. Jadi kita hanya setakat itu. Itu cerita dia, kenangan-kenangan sebenarnya. Saya pun kalau sahabat-sahabat tanya, untuk orang yang hijab buka, saya pun macam sahabat-sahabat juga. Kebetulan dekat tempat kami itu, dalam pasukan itu, dia ada seorang yang boleh nampak tau. Jadi saya pun macam sahabat juga, akan bertanya dia, apa yang kau nampak dalam ni kan. So dia ada cerita dia lah. Ada seorang dia boleh nampak. Dia ni sebenarnya bukan dekat department kami lah. Dia dekat department lain. Dia bukan department kami. Tapi dalam tu dia nampak lah. So saya, untuk bagi video ni panjang ni, saya berkongsi jugalah apa yang dia nampak, makhluk yang dalam tu sebenarnya. Dia memang mata dia memang boleh nampak, berbanding kita yang tak boleh nampak ni. Itu yang beruntung, nasibnya kita ni, sebab kita bukan jenis mata yang boleh nampak benda-benda macam ni. Itu yang syukurnya. Tapi untuk dia ni, cerita dia ni dah berubat banyak kali dah sebenarnya untuk tutup hijab dia tu sebenarnya. Tak boleh. Dia pernah tutup, dia pernah jumpa ustaz tutup hijab dia 1 minggu. Dia ingat dia dah sihat dah. Maksudnya dia dah sihat lah kan. Bagi saya, orang yang hijab buka ni bukan kelebihan, dia orang sakit sebenarnya. 1 minggu lepas tu buka balik, dia nampak balik benda-benda macam ni kan. Jadi dalam pasukan ni, dia biasa nampak makhluk badan besar berbulu. Yang dia selalu nampak, ada satu pohon besar dekat dalam pasukan tu. Jadi paling kerap dia nampak adalah askar lama lah, pakai loreng besi pertama, yang askar Johor masih pakai lagi tu. Dia loreng yang bersih tu. Sebelum loreng-loreng ni dia jadi digital seperti mana yang sahabat-sahabat lihat sekarang ni. Askar lama yang dia nampak ni, dia tak ada kepala tau. Dia suka datang pos ataupun balai pengawal, senang cerita lah. Paling tak suka dia jumpa yang tu lah, dia kata. Siapa sanggup tengok manusia tak ada kepala ni sebenarnya kan. Itu biasa dia nampak lah. Kemudian ada seorang lagi, dia hijab tak buka, tapi hari tu dia tunjuk diri lah pada seorang lagi. Dia in charge sebenarnya, orang lama. Dia pernah nampak pakai loreng lama juga, tapi yang ni ada kepala. Senang cerita, kita panggil dia in charge lah, in charge saya. Tapi dia call lain, dia orang lama lah. Jadi apa yang dia jumpa tu, dia jumpa satu sosok macam manusia juga, berdiri atas kondok APC. Kondok APC ni adalah kenderaan yang digunakan oleh yang cerita filem Misi Bakara yang menyelamatkan askar US Black Hawk Down yang jatuh tu kan, yang US kata dia hebat tu kan. Dia kenderaan itu. Jadi kereta perisai jugalah yang kita sahabat-sahabat tengok Misi Bakara 2 tahun lepas ke? 2 tahun lepas. Tapi yang ni dah rosak lah. Paling meremang tu bukan pasal seram sebenarnya. Meremang dia nampak hari tu adalah askar tu dia pegang bendera. Kiranya panji-panji jugalah. Sama juga dengan pakai loreng besi pertama yang dia nampak pada hari kejadian tu lah. Yang ni cukup sifat, kepala semua ada. Tapi saya rasa jin yang sama juga. Kalau kata dia tak ada kepala lah. Kalau kata dia ada kepala. Sebab yang hijab buka tu, yang dia nampak tu dekat tempat tu juga, tempat incas saya nampak tadi. Dia pakai loreng yang versi lama tu, yang askar Johor masih pakai lagi. Versi tu lah, itu adalah versi loreng yang pertama sebenarnya. Paling tak best sekali itu, kalau orang hijab buka ni, dia selalu nampak yang tak ada kepala tu lah. Yang tu memang selalu nampak. Benda tu selalu usik dia. Benda ni tak bestnya bila makhluk ni tahu kita boleh nampak dia kan. Dia akan kacau orang tu lah. Dia akan ganggu orang tu. Kadang-kadang dia tempat tu jarak lebih kurang dalam 200 meter. Dia satu tempat lah, besi buruk lah saya cerita. Untuk detail saya tak boleh nak ceritakan detail dia. Besi buruk. So kadang-kadang dia akan jalan daripada Lita tu,
Ini balai pengawal, jarak 200 meter. Dia akan jalan pergi dekat balai pengawal lah. Kadang-kadang dia akan berdiri dekat tempat orang tengok part 1 orders tu. Dekat situ dia akan berdiri seolah-olah dia tengok orders, tapi dia bukan tengok orders, tapi dia berhenti dekat tempat orang letak part 1 orders tu lah, ataupun arahan ataupun orders, perintah bahagian pertama tu kan. Dia akan nampak lah benda tu berdiri dekat situ. Dia jarang pergi dekat balai pengawal tu sebenarnya. Dia selalu berdiri dekat situ. Dia nak tunjuk pada anak buah tu sebenarnya, pada anak buah yang boleh nampak makhluk itu sebenarnya. Tak best lah. Dia sendiri pun cakap tak best sebenarnya. Saya pun jadi heran juga, macam mana orang boleh terhegeh-hegeh nak buka hijab kan. Ada satu cerita kan, ada satu podcast ni, dia terhegeh-hegeh nak buka hijab. 1 minit pun sahabat-sahabat takkan dapat bertahan tau, tengok benda-benda macam ni. Dia pun tutup hijab 1 minggu tu, buka balik tak boleh buat apa. Sampai sekarang pun dia boleh nampak lagi makhluk-makhluk tu. Saya sendiri pun saya tak boleh sahkan makhluk-makhluk ni apa sebenarnya. Kalau roh tak tenang, kita pun tak tahu juga sebenarnya. Boleh jadi juga korin, boleh jadi juga jin yang menyerupai, kita pun tak tahulah. Balik pada cerita saya menjaga weapon ni, iaitu GPMG, General Purpose Machine Gun. Dia dipasang pada kenderaan perisai. Dia kecil je, dia bukan kereta kebal yang besar tu kan. Ini saya guna bahasa kampung untuk sahabat-sahabat faham. Dia kecil je sebenarnya, lebih kurang besar Hilux tu. Tapi bentuk design dia tu macam kereta perisai, cuma dia lebih kepada bentuk yang kecil lah sebenarnya. Jadi GP ni dia akan dipasang pada Ferret Squad Car ni lah. Dan Ferret Squad Car ni juga telah diserahkan, dia punya sejarah telah diserahkan kepada Angkatan Tentera Malaysia sekitar tahun 1957, tahun 60-an. Jadi jenis Ferret Squad Car ni dia ada dua lah, ada dua varian. Satu Mark 1. Mark 1 ni dia tanpa turret sebenarnya. Untuk Mark 2 dia dengan turret. Dia ada dua jenis dia, Mark 1 dengan Mark 2 lah. Bila kejadian tu berlaku sahabat-sahabat, kadang-kadang saya pergi juga kan, pergi siang lah kan. Kalau malam saya tak pergilah dekat situ kan. Siang bila kita buat senggaraan, kita minyakkan dia kan, kadang-kadang tu saya duduk dekat situ, saya akan tenung GP tu, saya akan tenung weapon tu. Bila saya tengok gangguan dia ni, kadang-kadang saya akan tengok GP ni sambil fikir, mesti kau tengok kejadian masa tu kan. Saya cakap dalam hati saya, seolah-olah saya boleh seolah-olah kita boleh berbicara dengan GP tu lah. Masa tu lah saya akan mula berfikir macam kita balik ke masa lalu lah, terjadi kisah di sebalik weapon yang kita pegang itu kan. Tapi saya tak boleh nak cakap, kita tak nak sah dan kita tak nak validkan benda ni dia ada kaitan dengan roh-roh yang tidak tenang. Saya tak percaya benda-benda macam tu. Kalau roh-roh orang yang dah meninggal ni, dia akan pergi tempat yang dituju dia lah. Dan saya percaya itu adalah benda lain sebenarnya, bukan roh kita tu sebenarnya. Boleh jadi korin, boleh jadi jin jugalah, kita pun tak pasti. Pada mulanya pun saya tak nak percaya dengan benda macam ni sebenarnya. Janganlah kita dengar bunyi tikus dekat atas bumbung kita pun kita kata hantu. Saya berfikiran macam tu lah sebenarnya. Sama juga macam sahabat-sahabat semua. Tapi taksub jangan, kecuali betul-betul sah valid benda tu. Ini bukan binatang, ni bukan musang. Dan saya baca juga komen-komen sahabat-sahabat dekat video yang saya merapu ucong macam ni juga. Saya baca komen-komen ada kata musang dan apa dan sebagainya lah kan. Macam yang saya share video masa saya masih lagi buat video cerita pasal buaya tu kan, yang ada satu objek yang saya pun tak tahu, senang cerita tu jin lah. Kalau bahasa kampung kita hantu lah. Ada orang cakap saya tak percaya hantu, tapi jin. Hantu tu sebenarnya adalah bahasa orang kampung kita dulu sebenarnya. Tapi itu adalah perbuatan jin. Tapi di kalangan masyarakat kita, kelompok masyarakat kita pada suatu ketika dahulu, dia panggil dengan bahasa kampung, nama kampung sebenarnya. Tapi itu adalah perbuatan jin. Tapi dengan bahasa kita translatekan dia, kita panggil dia dengan hantu. So kalau kita nak bercerita ni, kalau kita buat gathering, round table apa semua kan, saya tak percaya hantu. Memanglah hantu jin ni tak perlu percaya, tapi hantu itu adalah panggilan orang kampung. Dan satu senusantara, seborneo panggil hantu kan. Kita dah terbiasa panggil hantu, tapi itu adalah jin. Dan yang paling utama sekali, jangan taksub. Dan sampaikan burung hinggap dekat atas bumbung pun kita kata hantu juga kan. Kita kata jin kan. Tak boleh macam tu. Kecuali betul-betul itu adalah gangguan macam yang saya lalui, baru kita boleh sahkan dia
itu adalah perbuatan jin, ataupun bahasa kampung kita, saya ulang sekali lagi, bahasa kampung kita adalah hantu. Seperti mana yang saya cakap tadi, saya pada asalnya adalah orang yang sangat skeptik sebenarnya dengan benda macam ni, dan sehinggalah ianya berlaku. Kalau kita tengok secara logik, GP ni dia adalah senjata berat tau sebenarnya. Senjata berat, maksudnya bukan pasal dia berat, dia memang berat. Maksudnya kalau perbezaan dengan senjata ringan, misalnya senapan patah, Steyr, M4 dan sebagainya, M16 kan, dengan peluru dia 5.56. Untuk GP ni dia punya peluru 7.62. Dia besar lagi lah, dia punya peluru dia tu besar lah, ada lagi besar daripada tu sebenarnya. Tapi dia adalah dengan istilah dia adalah senjata berat lah. Secara logik, kalau kita tengok senjata tu, tiba-tiba pandai cekah senjata tu kan, tak masuk akal juga siapa yang mencekah kan. Dan ini kerap tak kerap ada 2-3 kejadian juga berlaku, dia cekah senjata tu kan. Kemudian gangguan-gangguan lain, misal kata ini adalah grill, dia macam penjara dalam tu sebenarnya untuk safety. Dia seolah-olah macam orang pegang kayu ataupun tangan, dia akan buat tap macam tu kan, tap. Dia panjang, so dia akan buat bunyi tu daripada hujung sana sampai dekat kita, dia akan buat bunyi tu tap. Itu pengalaman yang dilalui oleh rakan saya. Untuk saya sendiri, gudang tu dia macam nak runtuh. Saya tak tahu, itu yang cantiknya bila kita tak boleh melihat keberadaan mereka. Boleh dikatakan berani juga, pasal macam saya cakap tadi, dah lali, kita dah kebas dengan benda tu kan, kebas dengan benda macam tu. So kita jadi berani, pasal kita fikir tanggungjawab. Tak boleh lah sahabat-sahabat, bila orang amanahkan kita untuk jaga tempat-tempat macam tu kan, hantu ni dia tempat kedua lah. Bahasa kampung kita, hantu ni adalah tempat kedua lah. Yang paling utama sekali adalah tanggungjawab, tugas yang telah diamanahkan itulah. Dan kadang-kadang bila bunyi tu berlaku, fenomena macam tu berlaku, kami akan keluar sekejap, keluar daripada gudang tu sekejap, isap rokok sampai dia dah stop buat bunyi. Dia taklah direct 24 jam buat bunyi. Contoh, dia bukan 24 jam buat bunyi, dia akan buat bunyi dalam lebih kurang dalam 45 minit macam tu. Lama lah 45 minit tu kan. Sehinggalah dia dah reda sikit. Saya percaya dia mengganggu tu adalah untuk menakut-nakutkan orang, dan itu memang tugas dia pun, untuk menakut-nakutkan orang. Kalau orang tak sihat ni, dia akan buat spekulasi itu adalah roh-roh yang tidak tenang. Tapi untuk saya sendiri, saya tak boleh katakan itu adalah roh yang tidak tenang, dan itu adalah perbuatan makhluk-makhluk. Dia hidup boleh lama tau, so dia banyak lihat peristiwa-peristiwa terkorban dan sebagainya. So dia akan manipulate minda kita ni supaya kita berfikir benda itu adalah roh-roh yang tidak tenang. Tapi untuk saya sendiri, saya tak nak pegang prinsip-prinsip macam tu lah. Jadi kalau yang dah meninggal tu, cukup kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka lah. Cuma untuk senjata misi Bakara tu di Mogadishu tu kan, kejadian Black Hawk Down tu kan, senjata-senjata tu tak ada dekat situ lah. Dia banyak dia buat pelupusan dekat sana di Mogadishu tu kan. Kejadian ni yang berlaku 1993 kan, yang cerita misi Bakara, Black Hawk Down tu saya tak berkenan sangat tu, menipu sangat tu pada askar Malaysia kita, askar Melayu yang selamatkan tentera US yang terhempas tu kan. Tapi dia cakap Black Hawk Down tu dia yang hebat sebenarnya. Jadi untuk filem misi Bakara tu, itu memang filem yang mantap, cantik lah tu filem tu sebenarnya. Tapi untuk kenderaan yang kena RPG ni hancur lah. Perisai tu pun, perisai tak adalah, dia berkecai, tapi kesan dia teruk lah, rosak teruk kan. RPG ni dia roket lah, senang cerita bahasa kampung kita kan. Kebanyakannya ditinggalkan di sana, dan ada juga beberapanya telah diletakkan di muzium. Kalau saya baca Wikipedia, kenderaan tu ada yang masih cantik lagi, dia punya body dia, condition dia kan. So ada yang diletakkan di muzium tentera darat, so boleh pergi tengok dekat sana lah. Beberapanya yang tidak boleh kita ceritakan secara detail di mana tempat dia. Saya hanya bercerita hantu saja, dan jangan tanya dekat camp mana kan. Hanya cerita saja, tak lebih daripada itu. Itulah gangguan-gangguan, salah satunya gangguan yang berlaku. Sebenarnya kalau kita nak cerita institusi ni, dekat
polis pun ada gangguan juga. Dekat hospital lagi banyak gangguan. Kalau kita tanya dengan diorang ni, banyak gangguan dekat sana lah. Tak tahulah, tak ada kena-mengena lah bagi saya dengan orang yang meninggal. Memang tempat tu kan darah, dan makhluk ni dia suka darah, benda-benda yang kotor. So diorang akan berkumpul dekat situ lah, mana-mana hospital sekalipun kan. Lepas tu sekolah wajib akan berlaku histeria dan sebagainya lah. Dekat kamp tentera macam tu jugalah. Okay sahabat, itu saja cerita seram dia. Saya tak boleh nak ceritakan secara detail lah. Adalah part-part lain yang tidak perlu kita ceritakan untuk video ni. Okay sahabat, itu saja. Sekian, terima kasih. Alright.